Suruhanjaya Tenaga ST meluluskan 5,297 lesen bagi pengoperasian sistem pengecas kenderaan elektrik EV setakat tahun ini. Daripada jumlah itu, 3,522 merupakan pengecas arus ulang-alik AC, manakala 1,775 adalah pengecas pantas DC. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Siti Safina Saleh, pertumbuhan pemasangan pengecas DC kini meningkat lebih pantas berbanding AC susulan perkembangan teknologi serta kos pemasangan yang semakin kompetitif. Apa yang kita lihat adalah AC charger ni telah mula berkurangan dari segi permintaan. DC charger yang lebih banyak, so dia punya growth rate tu adalah lebih tinggi daripada AC. Dan mungkin perlu semak balik energy transition plan juga, sebab sebelum ni dalam data target adalah AC adalah lebih. Jadi tapi kita nampak growth rate tu telah berubah. Itu juga disebabkan oleh teknologi yang lebih efisien dan juga kos yang lebih mungkin efisien jugalah dari segi pemasangan DC berbanding dengan AC. Tambahnya penting untuk memastikan jumlah stesen pengecasan berkembang seiring pertambahan kenderaan EV bukan sekadar memenuhi angka sasaran. Bercakap pada majlis sesi libat urus media bersama ST, jelasnya ST memproses permohonan lesen setiap 2 minggu dengan permohonan baru diterima secara berterusan. Trend tersebut turut menandakan pelaburan dalam infrastruktur pengecasan EV kekal aktif dan positif bagi agenda peralihan tenaga negara.